gapo ni kuyan apa ni? Panjang jelak ni gah pedenu tu. Ni dah nak goyak aku Kak Nana ni. Kata kita pergi Goro kita tengok ke hebat teh. Ni mari kita tengok benteng Istana Hok Goro. Oh, lo benteng. Salah satu benteng Istana Goro. Ha. Goro dulu ni penuh setanding dengan negeri Patani. Seketika ni benteng dia ni. Keluar dia tu makan keliling bukit tu Kak Nana. Keliling bukit ni. Keliling bukit tu ada tempat kubu-kubu pertahanan masing-masing. Tu. Lepas tu kita nak pergi Kak Nana tengok Marie. Marie saiz kecil. Kita ni panggil benda besar lah. Marie besar kau kecil. Kami tengok ni, tengok suk siapa denu, tengok panjang tu. Pas bagi siapa denu kau tinggi. Kalau kita tengok depan ni macam kata pagar biasa deh. Kalau kita tengok sebelah tepi ni dah nak royak kata tebal mana ni. Benda tak masuk ya lah dah ni. Nak boleh kau siapa ke tu wedok. Payah. Payah. Kalau tak pakai benda besar tak pecah lah berkali. Tak pecah. Yo memang tak pecah. Sebab tapi Segoro ni sikap je masa dia. Kerajaan dia. Kalau Kak Nana tahu, kita pergi cerita bersama Betul lagi atas bukit ada Marie serta dengan kubu pertahanan dia. Serta kita tengok view lalu lah. Hello, hai. Assalamualaikum. Sawadika. Jumpa lagi dengan Nana di Nana Suhapa Channel. Hari ni kita duduk di Songkla. Kita duduk di sini. Episod yang seterusnya kita nak pergi di Bukit Nuh. Bukit apa aku ya? Bukit Merah. Bukit Merah. Lah ni kita dah sapa di kaki bukit dah ku ya. Bukit Merah. Bukit Merah hoi panggil. Jadinya kita kena naik bukit dah atas. Tadi kita duduk di atas di kawasan benteng. Benteng dah. Lepas tu ada istana. Ini di sini kubu dia. Cantik, pemandangan indah Kak. Comel. Kita naik. Okey, nanti kita naik. Kita tengok dah atas dah. Yo. Ni. Aku juga kita ni. Lama-lama sekali ya Kak. Dengan waktu petang dah loning ni. Sebenarnya kita nak sebelah nu. Sebelah nu dah 700 lebih kurang. Anak tangga ni. Ni. Balik ni. Ni 170 saja. 170 tangga. Yo. Hai, sikit baru kau. Alah. Patut ni. Jadi apa? Jadi orang tengah duduk mari jalan ni. Semakin hari semakin ramai lah. Sini ni. Jadi biasa PSP ataupun pencinta sejarah Patani duk bawa rombongan ni Kak Nana. Jadi kalau mari Segoro ni tak nak Bukit Merah tak sudah. Tak sudah. Tapi kita bawa Kak Nana nak bukit pula dah. Mujurnya bawa tukar ni. Dia kata awak tukar je sembel. Aduh, bawa bekal dah. Takut. Gih lawa. Lawa kita. Tinggi lagi weh. Tu dia. Tak tahu tak bila tangga. Bila tak tubik dah. Sikit dah, dah sikit dah. Sikit dah. 170. Malam ni kena nguruk lah. Tengok di atas tu. Nampak pemandangan. Comel. Comel. Tengok ada perahu. Tengok tu. Usaha sikit lagi. Aku nak tengok Pak Mariang di atas tu. Weh siapa Pak Mariang? Kena kat lelah nyawa ikan lah. Kecil tak boleh. Tu dia. Pacak tak ada deh. Tak ada. Tak ada pacak tak. Ni jadi batu benteng tadi. Mari di bukit. Batu bukit. Batu kita tengok biasa di Pak Segi batu ya. Pak Segi. Ni tengok batu ni. Ni keistimewaan atas bukit ni. Ni. Macam gi buat belok deh. Begitu tu. Batu. Orang panggil atak dah, atak batu. Atak batu dulu zaman dulu Batu Segoro. Gini. Ayo lebih kurang ni tanah ya ni. Kita lama ke tanah dah. Okey kan ni. Dah sapa dah. Kita sapa dah tepat di. Nak benda besar le. Benda besar ke benda halus tengok. Mariam. Mariam. Apa ya nama Mariam?
Mariam tahu panggil dia dalam bahasa Melayu. Oh. Ya. Bukan Mariam nama orang tu. Oh, comelnya. Ha. Gila deh. Gila tak nak dah. Ni kat dia besar ni. Oh. Mariam. Mariam. Oh, berat ni temaga ni. Oh. Terakak gi akak tengok. Oh, nanti kita nak terah. Ha. Oh, ni Mariam sengoti ni dok. Ya. Allah, tak ada gapo dah lah. Tapi tak ada paku mana kalau Tak ada paku mana ni? Mariam ni. Besi. Sore berat. Wah, Dia tak naik. temaga, memang tak naik. Oh, ni pacuh yo ni. Ha. Dari akak dah. Pusu, Ya. pusu, Sumbu. 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 Bos sumbu. Lepas tu you bubuh lek nu dah. Bubuh You boleh ni bukan buh supaya lek sia tu dah leh. You buh lek belakang tu bukan dah. Pong tu bek memang. Tu peluru ya ada besar mana lah kalau tengok di. Ni hak saya kecil. Sakit. Peluru ya tak ada besar mana ni. Kalau molek kena akit tinggi ni. Dah. Kek anggap apa kak? Tapi molek akit tinggi. Oh, tak lagi patah pinggir. Okey, lah ni kita dah sapa di atas. Bukan atas lagi deh. Atas paruh ya baru deh. Oh ya, lepas tu tengok deh. Saat ni letih ngak-ngak tak tengok. Bawa sapa sini weh. Jumpa dengan patah. Jumpa dengan view terbaik ni atas ni. Oh, comel loteng. Sebab pula bini ya kak? Sebab melakor. Comel loteng ni tengok ni oh. Oh lah puas dah lah puas jadi tak sekelik dah. Lepas tu belai-belai kita tengok view sini kita nak dengar cerita pula. Ya. Jadi alhamdulillah. Semilih hingga letih kat dah. Allah. Jauh ke. Nak ukit. Jadi ni adalah kawasan Negeri Senggora lah. Ni, Negeri Senggora. Negeri Senggora. Pak kita duduk ni Bukit Merah. Bukit Merah. Merah sebab batu dah rasa ni. Boleh jadilah boleh sebab jadi. tanah merah. Ni kubu perih kau ni. Ni kubu pertahanan dia ni. Pertahanan. Sebab ni adalah pula kak. Pula. Ibarat kata pula. Tu selak ni selak. Dia bukan laut ni selak. Ni laut luar tu. Tu laut luar. Kita boleh tengok geografi dulu kak. Jadi gini. Saya nak cerita kata sini adalah satu pusat perdagangan juga. Ni. Kalau saya panggil mentah kakai. Supaya mentah hok ditanding di mana tu. Ni Senggora ni adalah salah satu. Sebab antara sebabnya ialah ia ada selak ni. Panggil tu selak dah ke panggil gapo ni panggil teluk ke gapo dah ni. Teluk. Panggil tu ni tali sap dia ni. Ni onu patah luar ni patah dalam. Sinilah tempat penghentian kapal-kapal zaman dulu. Kita duk tengok sini lokasi dia tu tempat air tu lebih mana lebih kurang Masjid Gresik. Masjid Gresik dia ada teluk juga. Teluk. Untuk apa antara Teluk Sembilan ni dengan Masjid Gresik tu. Dia ada cong yo untuk kapal masuk. Untuk kapal masuk tu okay. Deh. Jadi sini ni Senggora ni dia ada dua siri sejarah dia. Siri sejarah Kesultanan jelas. Lepas tu siri sejarah pemerintah sekejap ada, sekejap tak ada. Sebab apa? Sebab Goro ni antara sebagai sepadai. Sepadai kak. Jadi sebenarnya kalau tengok sejarah Melayu ni, cerita nyusuk siapa nu lah, siapa seketing kero kuasa kok saya kok nu lega kok nu apa noh tapak, tapi waktu tu kita sekecek sebab waktu tu dah dikuasai oleh kuasa utara dah. Perubahan dia semakin berubah dah di situ. Lepas tu hanya di Senggora, antara Senggora dengan Patelung ni ada dalam sejarah tani. Ada Polega tu sudah kurang disebut lah. Sejarah dalam sejarah tani, contoh hikayat Patani ko apa lagi tarikh Patani ko jarang nak sebut dah. Tapi ada sebut lagi dalam hikayat Patani tu Patelung. Patelung. Ada lagi. Antara Raja Ungu menikah anak kanda baginda tu Raja Kuning memine. Lepas tu Bata memine ni
nikah dengan Raja Johor. Lepas tu ada sebut Patelung. Ini adalah antara lebih kurang Segoro dengan Patelung. Ya ada lagu tu. Jadi hak saya nak royak sikitnya kerajaan. Kerajaan Segoro ni sikap sangat yo. Bermula pada 1904 lebih kurang. 1904 apa ni? Yang membangun kerajaan tu. Bermulanya daripada Datuk Monggol. Datuk Monggol ni asal daripada Parsi lah. Asal pada Parsi tu. Lepas tu mai duduk kawasan Indonesia, lepas tu mai buka tapak sini. Buka tapak sini dalam yang ke tahun yang ke 1900 tu. Masihi lah. Yang ke 1900 Masihi. Situ tu bermula buat kerajaan sini. Jadi buat kerajaan, lepas tu buat pusat perdagangan. Jadi majulah sini ni. Dengan maju lepas Datuk Monggol tu naik anak kanda iaitu Sultan Sulaiman. Selepas Sultan Sulaiman ni Sultan Mustafa. Sampai 1980 Masihi. Ataupun 1980 Masihi. Lepas tu diserang oleh Legor. Sini ni. Ni. Tapi saya nak cerita lagi ni, kata apakah di tempat bumi Segoro ni. Jadi Segoro ni sempadan dengan Legor, sempadan dengan kuasa Sial lah. Legor sempadan dengan Patelung. Ada sempadan, patut sempadan dengan Kedah. Patut sempadan dengan Taning. Jadi orang Segoro ni ada dalam sumber-sumber sejarah dia sebut kata lebih kurang ginilah. Kata orang Segoro ni dia kecek separuh logat Kedah, separuh logat Taning. Capo. Capo. Capo deh. Capo. Yo kecek di sini ni orang Segoro ni. Patut keistimewaan Segoro ni adalah pusat perdagangan lah. Patut setiap lapisan kerajaan ni akan jadi tempat perubutan. Sini ni jadi silih gratis semua. Jadi kalau kita nak zaman belum pada Taning tu sudah ada dah Goro ni. Sudah ada dah. Timur sekejap, lepas tu hilang. Timur sekejap hilang. Cuma hak jelasnya daripada 1900 hingga 1980 Masihi. Pada masa tu lah. Lepas tu Segoro ni dia pasal Mariam. Yo bumi dia tu kecil sangat yo. Bumi dia tu. Kalau saya nak ibarat agak sebagaimana Singapura, bumi dia, kawasan dia tu. Kawasan kecil. Kecil. Kawasan dia tu. Kalau nak banding dengan Taning tu besar Taning lagi. Tapi orang panggil punya kekuasaan dia dalam perdagangan ni, Goro ni orang panggil tu agaknya ekonomi kuat lah. Ekonomi kuat. Jadi masa Raja Kuning Taning. Mula pada Raja Biru lah. Raja Biru biru ungu kuning ni. Lebih kurang tu. Antara tu. Jadi zaman Raja Kuning ni Segoro ni mula berontak dengan Taning. Lepas tu yo tak sedengar agak alik Ayutthaya. Ya sebab orang kata antara kuasa Taning dengan kuasa Ayutthaya ni dia panggil kata duk bubuk. Seolah-olah bubuk ni di tempat kawasan ni. Kawasan ni. Tapi Segoro sendiri Segoro ni dia rasa tu dia nak ada kuasa sendiri. Setelah mana Taning tak ada stabil dalam politik istana tu, jadi Segoro ni membuat Segoro ni wasa pun aku tak dengan siapa-siapa dah. Lepas tu benda besar dia mula ada gapo, dia ada kubu, dia ada macam-macam sini. Dia ada macam-macam. Kalau tengok kubu bawah tu tebal, bawah naik ke atas ni nampak nipis sikit. Ning sebab ia atas bukit untuk pasir. Ning kalau serengai lek laut ni, ia ada Mariam. Tu po benda besar situ sat ni lah. Jadi kalau orang sengai belon ni laut kok kena lepas Mariam ni dah. Patut ni juga ada. Ada lagi. Kawasan. Lepas tu kawasan Goro tak lokal Goro tu. Tempat kita pergi Kalai Shah Daud. Ada EP sebelum ni. EP Kalai Shah Daud, Makam Syah Abdul Somad. Situ kawasan Goro tu. Kawasan Goro. Tak lokal Goro lagi tu. Mari sampai sini. Tapi nak banding dengan Taning tu kecil lah. Sebab ia tepi patah lebih banyak. Ya banyak laut deh. Ya banyak laut.
Ah, ni panggil tu kuasa hok segogo lah. Dah, kuasa segogo. Sebagai tu sumber kekayaannya adalah laut. Ni segogo. Jadi akhir sekali, dah. Masa sebelum ada tani jatuh tu, kerajaan Goro dia jatuh dulu. Pada 1980 tu, cara serai dah pada ahli sejarah tempat teh kata, cara serai Goro ni tak payah ni. Serai nak serai bono-bono tak boleh serai. Sebab serai cuba serai dah masa tu. Jadi tak benar. Tanding pun cuba nak bagi serai Goro dah tak benar. Kerana orang Segoro ni yo bekan. Orang dalam apa ni sejarah tempat tadi sebut atau orang Segoro ni orang bekan, orang bijak dalam perintah ni pergi. Maka tani cuba serai lagi. Tak kalanya dah kerajaan Asia dia likung. Dia mari dia likung. Likung lek laut. Likung lek laut. Patut likung tu lagu tu. Lepas tu ingat molek dalam istana ni kerobat gajah dah. Lepas tu hak luar istana tu ada anak bini tentera ada gapo. Lepas tu sia tak ada serai warna-warna dak lah. Nah, ni sejarah tempat teh katalah. Jadi ambil manah api tu panah dibakar kawasan bawah. Jadi orang kampung tak boleh nak duk, tak boleh nak gapo tu kok ning gapo putus makanan semua siap. Membuat atas ni lemah. Bila atas ni lemah mulahlah. Mula jong lah dah. Jong. Tu tak kalanya dalam sejarah Sia pula sebut anak Sultan Sulaiman Shah ni ada Mustafa. Dah. Lepas tu Mustafa ada Hussein, ada Hasan. Ada Hasan, ada Hussein. Dah. Jadi hak ni Hasan dan Hussein ni jadi pembantu di Raja Alik Sia. Tu cerita. Baru lepas pada tu biasalah bawa kalah ni kena duduk alik Sia, kena duduk lek gapo tu kena ikut perintah Sia lah. Jadi saya bunyi juga antara Segoro dengan Tani biasa Segoro biasa pergi serai juga Tani. Biasa pergi serai juga Tani sebab dia pecah dah sini. Kerana abang kata semasa tu tak boleh siapa nak bantu dah. Kerana dengan Kedah pun Segoro tak ada dengar dah. Ya sini ni abang kata 3-4 sepadan sini ni. Seperti mana tu Taning. Taning ngacenok sepadan Goro. Lepas tu Kedah. Boleh nak tawi lah lek tu. Boleh lek apa lek bekak lek nu lah, lek pada besar lek pole nu. Panggil tu Segoro. Tu. Lepas tu boleh stung dak. Tu antara tu ya Segoro. Lepas tu Patelung lek nu. Lepas tu lega. Jadi itu. Lepas tu sampai Raja Kuning tu saya nak kayak sikit Tani tu ada dalam hikayat Patani dia sebut Ukaya Deca. Ukaya Deca ni dia nak nikah Raja Kuning. Dah. Lepas tu yo murih, lepas tu tak jadi Raja Kuning tu dia pun pergi masuk lek Sia. Patulung lek tu kerajaan tu Melayu tapi pemikiran tu tengah lek kuat lek Taning, yo duk lek Taning, kuat lek Sia yo duk lek Sia. Mata dua dah. Yo duk hari tu. Yo biasa kak, yo tepat sepadan. Yo dulu tu abang kata dulu tu kadang-kadang yo masing-masing negeri Taning negeri Segoro Kelantan Terengganu ke apa yo belakang. Kadang-kadang orang kuat ambil raja berduk tupuk. Kelantan biasa balas dengan Taning. Betul. Goro biasa balas dengan Taning. Lepas tu hak saya nak sebutnya Segoro ni biasa pergi serai Taning. Lepas tu orang Taning tak tahu nak buat lagu mana. Orang Taning pergi naik atas masjid pergi bel. Bila bel orang Segoro dengar. Orang Segoro dengar. Dah, orang Segoro dengar tu apa ni? Orang Segoro dengar orang Taning bel tu, dia getar pedas. Getar kok kata dia sudah pergi dengan saudara dia. Lepas tu dia tak jadi nak serai. Lepas dah tu. Sedap dah duduk atas ni dah. Nguak bleh-bleh. Nguak bleh-bleh dah kak. Bagi dah. Bagi dia betul. Nguak dah. Sedap lah. Dengar peluh. Ngapa nak naik mari siapa sini. Dengar bari tu kok. Pengulik dah. Apa tu? Ni kata
sikit banyaklah kita cerita khas Gogo. Khas Gogo. Sebenarnya amo pun tak berapa nak tahu dalai juga ni. Sebab sejarah Gogo ni dia banyak maklumat dah. Utamanya kalau nak korek sejarah Gogo ni nak korek lek bahasa Sia. Lek Taning tak boleh nak tengok. Kalau hak Taning tu boleh tengok pandangan dua-dua. Pun sawadan dia, hikayat dia tu. Tapi sini ni dia sudah habis, sudah terpupus. Sebab seketika pasti lega dah. Sebab setelah lega tu perubahan di lega tu Pak Telung ni Gogo. Bos Gogo tu habis. Dah. Okey. Okey, sedap sangat dengar cerita jadinya nguak bla-bla. Episod ni orang alik kali. Yung hanyuk. Boleh ombak dah dah. Ombak pun yung letih dah. Nak bola kau siapa ni? Bukit tinggi weh. Habislah. Kaiman jatuh habis rasak ni bela-bela. Lemuk ya lepas tu tangga rasak ni. Okey. Jadinya maklum suka je. Jadinya maklumat ya lagu ni semua. Okey, itulah sikit banyak dari PSP. Dari PSP. Ni lah. Kalau tak ada PSP kita tak sampai juga sini sebab tak tahu nak tanya bio. Kalau lah kita mari saja, mari tengok sungguh-sungguh dah. Latah burung, bawah air, tapi cara gapo nama orang panggil cerita dia tu memang tak tahu. Sikit banyak tu kalau salah ke silap ke boleh komen di bawah. Siapa tahu lagi tambah maklumat. Tambah lagi ke nak tahu tentang siapa ada ilmu kuat lagi pada set kita, set kita. Kita main dengar je. Set ni dah. Bolehlah royak komen bila kita bawa kat tahu gitu. Betul. Okey, hari ni setakat ni dulu. Assalamualaikum. Bye.